Kita Perikatan Nasional akan beri bantuan dan kita serahkan kepada rakyat apa yang mereka perlukan. Sekali lagi, perbankan menjadi bahan ketawa di dalam Dewan Rakyat. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bacok, Syahir Sulaiman, menulis satu karangan yang begitu panjang mengenai Belanjawan 2026 yang seolah-olah tempang pada pandangannya. Kali ini, Ketua Perbankan pula, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengatakan satu perkara yang agak susah untuk diterima akal. Kalau bercakap, memanglah tiada limitasi sebab modalnya hanya air. Tetapi, untuk melaksanakan tu, susah. Rasanya Datuk Seri Hamzah sendiri pun tahu akan perkara tersebut. Tetapi, dirinya memilih untuk tidak ambil kisah akan perkara itu. Kenapa? Sebab dia tahu sekarang ini posisinya di kerusi perbankan tidak membolehkan dia buat perkara itu. Dalam Dewan Rakyat, Hamzah yang juga merupakan Ahli Parlimen Larut memperkenalkan belanjawan alternatif dari perbankan yang bernaratifkan membetulkan struktur, menyemarakkan ekonomi dan melegakan rakyat bagi menyelamatkan ekonomi negara. Katanya antara inisiatif yang akan diperkenalkan Perikatan Nasional jika berjaya mentadbir Putrajaya adalah Bantuan Prihatin Nasional BPN yang mencecah sehingga RM6,000 setahun atau RM500 sebulan kepada isi rumah yang memerlukan. Wah, memang padulah penangan Perikatan Nasional ni. Kalau Perikatan Nasional memperkenalkan Bantuan Prihatin Nasional sehingga RM6,000 setahun kepada isi rumah yang memerlukan. We know we can do it. Tak cukup dengan tu, perbankan juga memberikan bayangan akan menawarkan pendidikan percuma di peringkat pra-siswazah serta menambah peruntukan kesihatan. Sudah, semua benda nak bagi percuma ni. Tapi nak tanyalah, macam mana nak rolling duit kalau nak bagi semua percuma? Turun daripada langit ke apa? Ataupun perbankan nak menggunakan idea Ahli Parlimen macam Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk mencetak duit supaya dapat bagi bantuan, atau hasil kutipan daripada Tin Milo, ataupun daripada pengeluaran KWSP. Sebelum Ketua Perbankan nak bagi idea untuk skala besar, cubalah walaupun sekali cuba dulu bagi dekat penduduk negeri SG4 dulu. Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Bagi dulu RM500 sebulan kepada mereka dan tengok sama ada perbankan boleh buat ataupun tidak. 4 negeri di tangan pun tak dapat diurus dengan baik, apatah lagi satu negara. Apa yang dibentangkan, eloklah sekiranya lebih realistik dalam keadaan ekonomi semasa. Berbahaslah dengan fakta, bukan hanya dengan persepsi. Sebab persepsi akan membunuh prestasi untuk jangka masa yang panjang.